yang dia rasa dia nak beli dan dia nak wakaf, maka pewakaf tersebut dialu-alukan. Nama saya Muhammad Fahimi bin Zakaria. Saya berasal dari Baling, Kedah, dan saya kini bertugas sebagai pensyarah. Pembaca boleh jadikan buku ini sebagai nota ringkas mereka untuk membuat ulang kaji ataupun untuk membuat bacaan ringkas berkaitan dengan doa-doa dan juga amalan sepanjang bulan Ramadan. Yang pertama sekali, buku ni ditulis dalam bahasa yang ringkas dan insya-Allah sampai. Kemudian kita masukkan doa-doa yang ringkas yang insya-Allah boleh dibaca, bahkan boleh dihafal, serta amalan-amalan pendek yang kita boleh buat sepanjang bulan Ramadan. Yang seterusnya, buku ini ditulis dalam kertas yang menarik material dia. Kalau penonton sekalian tengok, dia warna-warni ya. Ada warna-warni, ada warna kuning, biru, hijau dan sebagainya. Jadi kenapa saya tulis buku ni? Yang pertama, untuk memberi satu galakan kepada masyarakat pembaca di kalangan orang awam khususnya, untuk ada seringkas-ringkas amalan dia untuk dia membuat persiapan bulan Ramadan. Setidak-tidaknya dia boleh hafal doa. Setidak-tidaknya dia tahu apakah kelebihan yang ada di bulan Ramadan. Setidak-tidaknya dia tahu ada di sana kelebihan dan juga cerita tentang kedatangan Ramadan ini di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Seterusnya, saya tulis buku ni sudah pastilah untuk memberi ilmu kepada orang awam. Barangkali terdapat segelintir masyarakat Islam kita yang meraba-raba, yang tercari-cari, ada tak buku-buku yang ringkas yang menceritakan tentang bulan Ramadan yang kita boleh faham dan insya-Allah kita boleh amal. Ada beberapa golongan yang saya rasa dan saya fikir mereka adalah pembaca yang sepatutnya, orang-orang yang nak mendapat satu ilmu dan juga amalan yang ringkas berkaitan dengan bulan Ramadan, khususnya doa dan juga amalan-amalan, boleh dapatkan. Seterusnya, buku ini juga boleh dijadikan hadiah kepada orang-orang tersayang kita menjelang ketibaan Ramadan. Mungkin ibu kita, ayah kita, suami, isteri, anak, sahabat handai dan sebagainya. Kita jadikan buku ini sebagai hadiah istimewa kepada mereka bersempena dengan Ramadan. Dan yang terakhir sekali, kepada pelanggan, pembaca yang berminat untuk mewakan buku ini di surau-surau office dia, di masjid yang berdekatan rumah dia, ataupun di surau-surau taman dia yang dia rasa dia nak beli dan dia nak wakaf, maka pewakaf tersebut dialu-alukan untuk dapatkan surau ini. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam.